Korang macam tembok kan? Tapi kipas korang. Kipas minion korang. Minion. Tada. Korang rasa comel ke tak? Comel. Dah lama dah ibu tak beli. So sebab dia cantik korang kena tengok tak benda ni. Ya Allah, sebab dia comel. So ibu bagi satu. Oh, dah. Minion. So ini adalah kipas korang. Dia sebab dia kipas dia minion. Jamie punya Jamie punya kipas minion. Ibu kan selalu beli kipas. Ibu dah lama ni ibu tak beli kipas kan? Yes. Dah lama. Dan ibu beli yang jenis minion punya ni. Korang kalau suka minion, korang boleh ni lah. Sebab ibu pun suka minion sebenarnya. Minion kan comel kan. So kita tengok, comel ni dia punya ni. Okay, so kita akan tengok dia punya kipas dia. Macam mana buka dia? Oh, dia tolak. 1, 2, 3. Tada! Ni comel ni kipas dia weh. Wow! Minion! Tada! Korang rasa comel ke tak? Comel. Comel. Sangat comel korang minion. Korang tengoklah. Ya Allah, cantiknya. Wow, color dia pun. Okay, so jom kita try. Tapi yang Jamie punya ni, normally kalau ibu pakai yang Jamie punya, dia punya ketahanan bateri dia sangat-sangat macam gini ya. Sebab hari tu ibu pernah juga dapat parcel. Ibu beli kipas Jamie ni. Kipas tu dah ter-on dekat dalam parcel. Sampai-sampai dia pun tengok benda tu dah bergerak-gerak apa semua. Tapi bateri dia still long lasting tu yang best. Okay, so jom kita on. Okay, kita on dulu. Yang ni jangan risau korang. Dia boleh kepak macam ni. Kalau katakan korang nak letak dekat atas meja, no worries. Sangat senang. Untuk anak kecil ke apa ke nak pakai ke, sangat mantap. Okey, dekat dalam ni dia mesti akan ada sekali dengan lanyard korang. Okey, lanyard ada. Okey, lanyard pun minion. Okey, dia bagi ni. Okey, yang ni memang korang tak boleh baca. Oh, dia bagi ni stiker ni. Stiker comel. Dalam ni ada stiker comel. Lepas tu dia bagi sekali lah dengan USB cable. Okey, so jom kita on. Okey, ni satu. Dia punya, kalau Jamie punya ni, dia jenis yang pusing-pusing. Okey, so kita akan terus ke 199. Speed dia paling tinggi adalah 199. Macam mana 199 ni tu? Jom tengok. Beginilah dia, 199. Terbang dia. Terbang Dia boleh terbang lah, dia boleh terbang. Terbang. So, puas hati, tak bising. Okey tak? Rambut adik basah. Okey. So, bagi ibu okey. Kalau korang suka yang comel-comel kan, korang suka bawa comel-comel kan. Yang ni adalah orang kata yang ibu rasa korang boleh dapatkan. Sebab dia sangat comel, sangat rare kan. Susah nak dapat kalau macam ni kan. Kartun macam ni kan. Okey, korang boleh klik dekat beg kuning tu. Jangan risau, kalau katakan korang pasang lanyard, dia boleh on point lah, korang terus ke direct ke muka korang kalau korang pakai lanyard dan macam ni. Hand free. Okay, so korang dapatkan Jamie ni dekat beg kuning korang. Sangat comel ni korang. Comel.